Nak menilai diri seorang ulama, seorang alim, kita kena belajar. Bukan sebab ada ulama itu macam tuan-tuan. Dulu mereka juga orang jahil. Alim ulama yang terkenal, masa mereka lahir mereka bodoh juga. Saya masa lahir bukan macam ulama, tidak. Tapi dengan membaca, dengan belajar, dengan mencari, dengan menuntut, insya-Allah mengisi akal kita dengan ilmu-ilmu, dengan knowledge yang boleh memberi manfaat kepada kita. Maka sebab itu pertama sekali ingat, kita kena cari ilmu khusus mengenai ibadat khusus sembahyang. Nak pastikan sembahyang besar. Sebab ibadat sembahyang kita ada kaitan dengan ibadat-ibadat yang lain. Sempurna sembahyang kita, sempurna ibadat lain. Tak sempurna sembahyang kita, ibadat yang lain belum tentu Allah terima. Sebab kita baca Al-Quran, tuan-tuan. Allah kata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin." Siapa? Alladzina hum. Ini betul apa? Fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang sembahyang. Orang sembahyang masuk neraka wail. Ni Allah kata, bukan saya kata. Kalau gitu Ustaz, kalau sembahyang masuk neraka, kata Allah sembahyang. Saya kata kalau tak nak sembahyang, lagi cepat masuk neraka. Habis? Kenapa Allah kata fawailul musallin? Neraka wail bagi orang sembahyang. Orang mana? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang mengenai satu sembahyang dia lalai. Satu sembahyang dia tak buat. Dia buat subuh, dia buat zuhur, asar dia tak buat, dia buat maghrib, dia buat isyak. Satu dia lalai, tak buat. Maka orang ini walaupun dia sembahyang, maka dia akan masuk neraka. Kerana tinggal satu sembahyang, dia dianggap orang tidak sembahyang. Lah hadis Nabi kata, qala Rasul, man taraqas salat al-asr muta'ammidan faqad habita amaluh. Barang siapa sengaja meninggalkan satu salat asar, tinggal satu saja. Kemarin penuh, bang dulu penuh, minggu lepas penuh, cuma hari ini asar tak sembahyang. Subuh dia buat, zuhur buat, asar tinggal, maghrib buat, isyak buat. Dia kalau tinggal satu asar, terhapus semua pahala amalan, habis. Bila pahala amalannya habis, besok, ya hari besok apa ada? Apa yang ada? Dia kalau satu sembahyang dia tinggal, pahala sembahyangnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya habis. Sebab di akhirat nanti bila mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, apa Nabi kata? Qala Rasul, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah atammaha am naqasaha. Sadaq Rasulullah. Yang bermaksud, besok tuan-tuan, bila berdiri di hadapan Mahkamah Rabbul Jalil nanti, masuk Mahkamah Allah, nak bicara besok, berdiri di hadapan Allah, sebelum kita dibicarakan, kita akan ditanya dulu tentang sembahyang kita. Allah kata malaikat, coba cek sembahyang dulu. Cek sembahyang dulu. Yang lain nanti dulu. Yang lain nanti dulu. Cek sembahyang. Malaikat tu akan ambillah kitab rekod sembahyang dia. Ulama-ulama kata, sepanjang hidup kita ni tuan-tuan perempuan, ada satu kitab rekod khas yang mencatatkan ibadat sembahyang. Kitab itu nama dia Salat Sembahyang. Besok bila berdiri di Mahkamah Rabbul Jalil akan dibicarakan, Allah dan malaikat cuba ambil kitab sembahyang dia, cuba tengok cukup tak. Malaikat pun ambil lah kitab dia, rekod kita ni, ambil malaikat buka tengok, malaikat giring kepala, ish. Malaikat giring kepala, heran. Pasal apa heran? Malaikat baca tu ni, heran Tuhan, kenapa? Ni berderek ni, kenapa berderek ni? Tengok yang adanya Jumaat, raya. Dalam buku rekod sembahyang yang ada Jumaat raya. Lain tak ada. Jangan bukan Jumaat raya saja. Kalau satu sembahyang miss, dia cek, oh ini ada satu kurang. Ada satu kurang. Pasal apa? Tahun bila ada sembahyang satu dia tak buat.
Okey, tak apa. Allah cuba cek tak tangan sunat dia. Itu yang Allah sebut dalam Quran tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah kata di waktu malam bangunlah sembahyang tahajud. Sunat. Di waktu malam dah kamu tidur, bangun sembahyang tahajud untuk apa? Nafilatan laka, sebagai penambah. Penambah apa? Besok kalau sembahyang kita kurang 1, 2, 3 misalnya, Allah kata malaikat cuba cek mana sunat dia ada tak? Oh, cek. Oh, banyak ni tahajud ni tak ada buat ni. Tahajud banyak, tasbih banyak, sembahyang sunat mutlak banyak, sunat duha banyak. Okey. Top up dia kurang ada. Cukup tak? Top up. Dah top up dah cukup, barulah sembahyang dah sempurna. Orang dia kira zakat dia, puasa dia, haji dia, okey lah. Kalau sembahyang dah tak cukup, tengok yang ada jemaat raya. Maka yang lain Allah kata out. Tapi ni Tuhan ni puasa tak pernah miss, out, habis. Habis ni haji 6 kali ni, out, habis. Maka sebab itulah kenapa saya menjurus kepada sembahyang hari ni. Ulama kah kita faham sembahyang tu apa dia? Hari ini memadai jadi contoh bagi orang ulama bersembahyang ni. Tahu sembahyang, selok-belok sembahyang, apa-apa sembahyang, pekerjaan sembahyang, perbuatan sembahyang. Kena faham betul-betul, dengan harapan ibadat-ibadat yang lain akan pasti Allah terima, insya-Allah. Kalau sembahyang tak betul, rajin buat malah tak buat, susah jawabnya. Ulama kah kita?